Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kalau diberi peluang untuk ulang satu perkara di zaman persekolahan, satu perkara yang saya akan ulang ialah menjadi pemain bola jaring di sekolah saya. Nama saya Nur Farhanina binti Zamdi, nombor kad matrik 303685. Dan dalam video ini saya akan menceritakan pengalaman saya sebagai pemain bola jaring peringkat sekolah dan bagaimana pengalaman ini membentuk saya menjadi seorang guru pada masa hadapan. Kurikulum yang paling saya aktif di sekolah saya ialah sukan bola jaring. Di sekolah yang saya sanjungi, di Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Lima, Jalan Jenang Gurun. Saya bergiat aktif dalam sukan bola jaring dari tahun 2016 sehingga 2020. Kelebihan sertai bola jaring ni sebenarnya banyak. Dari segi kemahiran, saya lebih cekap bergerak, banyak aktiviti seperti berlari, melompat, menangkap dan menghantar bola membuatkan badan saya lebih lincah dan koordinasi semakin baik. Dari segi kerjasama, saya belajar yang bola jaring ni memang tak boleh buat seorang-seorang. Saya kena selalu berkomunikasi dengan ahli pasukan, saling bantu dan faham peranan masing-masing. Dari segi pengalaman pula, bila saya masuk pertandingan, saya dapat rasa suasana yang mencabar. Saya belajar kawal rasa gugup, kekal fokus dan lakukan yang terbaik walaupun dalam tekanan. Dari segi kekuatan pengurusan aktiviti bola jaring di sekolah saya boleh katakan ianya memang dikendali dengan baik oleh guru penasihat saya iaitu Cikgu Zurina. Beliau sangat cekap dalam mengurus latihan dan aktiviti pasukan. Setiap sesi dirancang dengan teratur jadi pelajar tahu apa yang perlu dibuat dan latihan berjalan dengan lancar. Selain itu, kami juga berlatih pada waktu petang. Jadi, ianya tidak mengganggu waktu pelajaran di kelas. Dari segi komunikasi pula, Cikgu Zurina memang mudah untuk dihubungi dan sentiasa memberi arahan yang jelas. Pengurusan jadual latihan juga tersusun. Ini memudahkan kami para pelajar untuk hadir secara konsisten dan membantu meningkatkan disiplin serta prestasi pasukan. Namun begitu, dari segi kelemahan, antara cabaran utama ialah sebahagian pelajar yang menyertai sukan ini bukan kerana minat yang mendalam, tetapi hanya untuk mengisi kekosongan kurikulum bagi sukan dan permainan. Hal ini menyebabkan tahap komitmen dalam kalangan ahli tidak sama dan agak sukar untuk mencari pelapis atlet yang benar-benar berminat serta berpotensi untuk jangka masa panjang. Kesimpulannya, pengurusan kurikulum bola jaring di bawah bimbingan Cikgu Zurina masih sangat teratur, tetapi aspek minat dan penglibatan pelajar perlu diperkukuhkan bagi melahirkan atlet yang lebih berkualiti pada masa hadapan. Berdasarkan pengalaman, ini beberapa perkara yang saya ingin usulkan. Yang pertama, pemilihan pelajar perlulah dibuat dengan lebih awal dan lebih jelas. Daripada pengalaman saya, kalau pemilihan dibuat pada awal tahun, ini lebih mudah untuk guru kenal pasti pelajar yang betul-betul berminat dan ada potensi. Jadi, pasukan yang dibentuk akan lebih konsisten dan senang untuk dilatih. Yang kedua, latihan dibahagikan ikut tahap pelajar. Saya perasan tidak semua pelajar ada kemahiran yang sama. Jadi, latihan dibahagikan ikut tahap. Pelajar yang lemah boleh fokus pada asas dulu. Manakala, pelajar yang lebih mahir boleh meningkatkan teknik permainan. Ketiga, memberikan galakan dan penghargaan kepada pelajar. Daripada pengalaman saya, walaupun sekecil-kecil pujian atau pengiktirafan seperti pemain paling aktif pun boleh meningkatkan semangat seseorang pelajar itu. Berdasarkan pengalaman saya dalam pasukan bola jaring sekolah, terdapat beberapa amalan terbaik yang sangat membantu. Antaranya ialah pembahagian posisi mengikut kesesuaian serta pusingan pemain. Kami tidak kekal pada satu posisi sahaja. Sebaliknya, mencuba peranan berbeza untuk memahami keseluruhan permainan dan meningkatkan fleksibiliti dalam gelanggang. Selain itu, latihan dimulakan dengan warm-up mental, di mana jurulatih memberi fokus harian agar kami lebih bersedia dan jelas tentang matlamat latihan. Di akhir sesi pula, kami mengadakan refleksi ringkas untuk menilai kekuatan dan kelemahan. Amalan ini membantu kami menjadi pemain yang lebih matang, berdisiplin dan bekerjasama dengan lebih baik.
Penglibatan saya dalam kurikulum bola jaring banyak membentuk nilai dan kemahiran diri. Dari segi jati diri, saya menjadi lebih tenang dan stabil, terutamanya sebagai goalkeeper yang sentiasa bertindak bijak dalam tekanan. Saya juga belajar berdisiplin melalui komitmen, latihan yang konsisten. Dari aspek tanggungjawab pula, saya sedar setiap pemain mempunyai peranan penting. Kecuaian boleh menjejaskan pasukan, jadi saya perlu belajar lebih komited dan amanah. Dari segi kemahiran insaniah pula, saya semakin baik dalam komunikasi dan kerjasama, terutamanya ketika memberi arahan dan memahami rakan pasukan. Kesimpulannya, pengalaman ini membantu untuk membentuk diri saya menjadi lebih matang dan bersedia untuk kerjaya sebagai seorang guru. Sebagai bakal guru, saya berhasrat untuk menjadikan kokurikulum lebih bermakna, bukan sekadar aktiviti wajib. Yang pertama, saya ingin mewujudkan budaya yang inklusif agar semua pelajar rasa dihargai dan berpeluang menyertai walaupun kurang mahir. Yang kedua, saya ingin menggalakkan konsep pelajar memimpin pelajar dengan memberi peluang kepada mereka untuk memegang peranan sebagai ketua jurulatih atau pembantu bagi membina keyakinan dan kepimpinan. Yang ketiga, saya mahu memperkenalkan pengalaman sebenar seperti perlawanan dan pertandingan supaya aktiviti lebih menarik dan mencabar. Kesimpulannya, kurikulum perlu menjadi ruang pembangunan potensi dan sahsiah pelajar secara menyeluruh.